tiba bab story guys. Hari ni cerita saya bertajuk Saka Tok Abah Part 1. Di sebuah kampung yang bernama Rembau, terdapat sekeluarga terdiri daripada Tok Abah yang sedang sakit tua menunggu panggilan ilahi dan 3 anak bujangnya yang bernama Syahir, Amin dan juga Aman. Tok Abah berusia 100 tahun guys. Dia terbaring kaku, tidak berdaya. Matanya cungkung, daging dan tulangnya melekat kurus. Seperti sudah lama tidak makan dan minum guys. Ketiga-tiga anaknya sedang membacakan surah Yasin guys. Syahir sebagai anak yang sulung berfikir bagaimana mahu membantu ayahnya. Dia meminta kawannya mencarikan Ustaz Rauf dari kampung seberang. Ingin membantu keluarga Syahir, tetapi malangnya dia ditimpa kemalangan sehingga terpaksa dimasukkan ke hospital. Kawannya memberikan nombor telefon Ustaz Azhar guys dari Pusat Perubatan Islam Tanah Kuning di Melaka. Nasib baik guys, Ustaz Azhar sudi membantu keluarga Syahir. Ustaz Azhar tiba di rumah Syahir. Setelah berkenalan, Ustaz Azhar meminta Syahir membuka atap bumbung rumahnya. Syahir pun menurut permintaan Ustaz Azhar guys. Beberapa minit kemudian Syahir ternampak roh Tok Abah terkeluar dari jasadnya. Mata ayahnya terpejam kaku. Dia segera ke arah ayahnya dan merasakan gerak nadi guys. Gerak nadi ayahnya sudah tiada. Setelah doktor membuat pengesahan yang ayahnya sememangnya sudah meninggal dunia guys, tibalah proses memandi dan mengkafankan mayat guys. Tetapi ada satu peristiwa pelik telah terjadi guys, iaitu tiba-tiba mayat Tok Abah bertukar menjadi hitam dan berbau sangat busuk guys, berserta ulat guys. Kesian Tok Abah guys. Mereka terpaksa memandikan mayat secepat yang mungkin. Setelah siap, mereka ingin menghantar mayat ke tanah kubur. Van pertama, tiba-tiba tayar van pecah guys. Bukan satu, tapi ke 6 tayar van pecah guys. Mereka terpaksa mencari van yang lain. Sebelum mengangkat jenazah, Ustaz Azhar mengazankan di dalam van yang kedua guys. Baru semua berjalan dengan lancar. Semasa di tanah kubur guys, tukang kubur mencari Ustaz Azhar dan menceritakan ada 2 kejadian pelik guys. Yang pertama, semasa mereka sedang menggali kubur, tiba-tiba di dalam lubang kubur mereka ternampak seekor ular sawa guys, berukuran sebatang pokok kelapa guys, sebatang pokok kelapa. Yang kedua guys, mereka menggali untuk kali kedua guys. Yang kedua, tiba-tiba cuaca panas terik. Tiba-tiba di dalam lubang dipenuhi dengan air guys. Ustaz Azhar, untuk yang kali ketiga mereka menunggu Ustaz Azhar guys. Memulakan proses menggali yang kali ketiga guys. Ustaz Azhar mengadakan sedikit bacaan supaya semuanya dipermudahkan guys. Alhamdulillah, kali ni guys semuanya berjalan dengan lancar guys. Pelik kan? Apa kesalahan Tok Abah buat masa hayatnya? Jika guys nak tahu apa kesalahan yang dilakukan oleh Tok Abah guys, tolong like, subscribe video saya banyak-banyak dan saya akan sambung cerita untuk part kedua guys. Untuk part yang kedua, kalau you all semua nak tahu apa kesalahan Tok Abah semasa hayatnya. Okay guys, jumpa lagi. Semoga semuanya dipermudahkan guys. Bye.